dari salon dan sekam padi dibuang begitu sahaja. Ia menyebabkan pencemaran alam sekitar. Beaver block atau stepping block biasa ialah berat, mudah retak dan kurang mesra alam. Kami memperkenalkan Eco Hair Green Composite Stepstone, sebuah produk mesra alam yang menggabungkan rambut manusia dan abu sekam padi halus sebagai bahan penguat komposit. Projek ini mempunyai dua versi. Yang pertama, Stepstone siap untuk laluan taman, halaman sekolah dan komuniti. Yang kedua, DIY kit untuk aktiviti rumah dan sekolah secara kreatif. Bahan utama kami adalah 1. Simen Portland. 2. Pasir sungai. 3. Abu sekam padi halus dalam 75 mikron. 4. Rambut manusia 2 ke 5 cm. Masukkan semua bahan kering dalam bekas bancuhan. Masukkan rambut. Hati-hati ya kawan-kawan. Masukkan tengah bekam padi. Masukkan sini. Kacau rata bahan-bahan tadi. Setelah bancuhan rata, masukkan air sedikit demi sedikit. Setelah ia sudah rata, masukkan ia ke dalam acuan. Antak-antakkan dia supaya dia padat. Jemur ia di tempat yang panas sehingga kering. Kami telah menjalankan ujian berat dan serapan air. Keputusan eksperimen. Ujian kami menunjukkan bagi stepstone yang telah siap, berat dapat dikurangkan kepada 12% iaitu lebih ringan. Manakala serapan air kurang 12% iaitu terkawal. Untuk DIY kit, saiz dan bentuk fleksibel sesuai untuk aktiviti kreatif di rumah. Manakala serapan air 12 hingga 15% iaitu stabil untuk kegunaan luar rumah. Ini menunjukkan bahawa bahan buangan boleh diubah menjadi produk mesra alam, tahan lama dan selamat digunakan. Kelebihan Eco Hair Green Composite Stepstone berbanding power biasa. Lebih ringan, mudah pasang, kawalan retakan, tahan lama. Mesra alam, sisa rambut dan sekam padi dimanfaatkan. Kos rendah RM1.05 per unit. Harga jual RM1.40 per unit. Projek ini menyokong SDG 9 Innovation, SDG 11 Sustainable Cities dan SDG 12 Responsible Consumption. Selain itu, konsep kami menyokong ekonomi kitaran. Salon, rambut dikumpul, kilang mini, stepstone dari komuniti. Stepstone yang telah siap sesuai untuk projek komuniti, laluan taman dan halaman rumah. Manakala DIY kit pula membolehkan pengguna rumah dan sekolah mencipta sendiri stepstone secara kreatif. Model ini bukan sahaja inovatif tetapi juga praktikal untuk pasaran tempatan dan berpotensi dikomersialkan secara skala kecil hingga sederhana. Kesimpulannya, produk kami membuktikan bahawa bahan buangan seperti rambut
dan sekam padi boleh menjadi produk praktikal mesra alam, kreatif dan ekonomi. Dengan inovasi ini, kita bukan sahaja membina laluan dan halaman, tapi juga masa depan yang lebih hijau untuk komuniti kita.